Pernah terfikir nak ada clone AI yang boleh bercakap macam kita untuk pitch, sales ataupun training? Hari ni saya tunjuk step by step buat AI clone guna HeyGen. Dari rakam suara sampai avatar siap publish. AI clone ialah versi digital diri kita. Rupa plus suara plus skrip automatik. Di HeyGen kita boleh cipta avatar wajah, clone suara dan menghasilkan video bercakap hanya dengan teks. Standby 3 benda, akaun HeyGen, skrip pendek 60-120 saat, satu gambar atau video rujukan muka yang jelas, lighting bagus, latar kemas. Jom kita mula praktikal di HeyGen. Okay, selamat datang ke HeyGen. So, basically HeyGen ni adalah satu platform yang mana dia membenarkan kita untuk mencipta karakter ataupun clone AI kita. So, untuk pengetahuan anda, tugasan yang anda perlu buat adalah hanya sekali, iaitu anda perlu shooting hanya sekali, kemudiannya anda perlu upload sekali dan setupnya hanya sekali sahaja. Dan selepas itu, anda boleh guna pakai clone AI anda sampai bila-bila. Okay, jom kita tengok cara untuk buat dia. Alright, so yang pertama sekali adalah pergi dekat create your avatar. Ini ada sikit apa nama dia, dia bagilah macam mana angle terbaik untuk anda buat. So kita pergi seterusnya. Dan dekat sini juga dah ada footage instruction lah, di mana anda perlu untuk sebaiknya follow ataupun ikut sahaja apa yang mereka dah letak di sini. Jadi untuk mengetahui semua, video yang terbaik untuk anda ambil adalah video yang blur belakangnya dan anda adalah di bahagian center dan kena submit video at least 2 minit. 2 minit. Okay. So dekat sini saya dah ada satu video. Kita tengoklah dia boleh guna tidak video ni. Okay, kita tengok. Okay, inilah video saya di pantai itu, saya bercakap. Seterusnya kita tekan next. So, ingat video anda kenalah dalam kualiti paling tinggi dan kalau mengikut apa yang mereka berikan, anda boleh record up to 4K. Okay, maksudnya 4K punya resolution pun adalah yang paling terbaik untuk anda gunakan. So dekat sini mereka bagi 3 cara lah, sama ada upload footage atau record via webcam ataupun via phone. Kalau kata anda dah record video anda bercakap, video anda berinteraksi, boleh upload footage terus ke sini. Kemudian kita tekan next dan apa yang akan jadi adalah kita akan klik new avatar lah untuk anda. Tapi untuk saya dah ada avatar ni, saya tekan dekat karakter saya. Okay, so seterusnya dia akan ambil sedikit masa untuk melihat sama ada video anda ini melepasi atau tidak piawaian yang mereka letakkan. Dia pecah kepada dulu lah, which is video quality dan juga audio quality. So dia akan mengambil masa beberapa minit untuk memeriksa video yang anda upload dan kemudiannya kita akan tengoklah apakah the next step yang anda perlu buat. Okay, so lepas dah tengok dekat sini, adalah beberapa kesalahan yang kita buat. Tapi mungkin itu boleh dimaafkan. Jadi kita tekan submit. Alright, so avatar look is being created. Done. So kita akan tunggu. Kita boleh lihat dekat sini. Nanti kita akan tengok progress untuk video yang telah kita upload tadi. Alright, so sekarang kita boleh tengok yang karakter kita. Okay, dalam ni sebenarnya apa yang anda boleh buat adalah anda boleh buat video dengan multiple language. So dia ada beberapa bahasa yang anda boleh gunakan. Nombor 2, anda boleh personalize video anda dan nombor 3 ialah anda boleh gunakan konten ini di mana-mana saja. So anda kena ingat ini adalah karakter AI anda. So cadangan saya adalah gunakan step yang seterusnya untuk mencipta konten anda. Okay, so tekan next. Dan anda boleh tekan di sini create with AI Studio. Jadinya dia akan bawa anda ke bahagian ini. So kalau anda boleh lihat di bahagian kanan ini adalah outputnya dan di bahagian kiri ini adalah bahagian skrip. Cadangan saya untuk konten-konten anda selepas ini, apa yang anda boleh buat adalah anda boleh type saja skrip di bahagian ini. Contohnya kita cuba dulu
Hai, nama saya karakter AI yang dicipta menggunakan Heijan. Selamat berkenalan dari pantai Desaru Johor. Okay, so dekat sini sebelum kita generate pelbagai video, apa yang anda boleh lihat adalah anda boleh tukar saiz video sama ada landscape ataupun portrait. So anda boleh customize lah ikut, kalau kata nak buat video untuk TikTok, kenalah panjangkan sikit, besarkan sikit. Okay, bagi dia masuk dengan frame yang sesuai dengan TikTok. Besarkan sikit lagi. Alright. Okay, alamak, hilang muka saya. Okay. So kalau kata nampak besar sangat, boleh kecilkan. Tapi make sure kena masuk dalam box dia ya. Kalau tak nanti memang tak cantik untuk video TikTok anda. Okay, so boleh jadi seperti ini. Alright. Kemudiannya, bahagian kedua yang saya nak anda teliti adalah di bahagian suara. Jadi di sini bila anda tekan play, anda boleh dengar dahulu. Hai, nama saya Amres. Saya merupakan karakter AI yang dicipta menggunakan Heijen. Selamat berkenalan dari pantai Desaru Johor. Okay, anda boleh gunakan pelbagai lagi jenis suara. Kalau kata tidak bersesuaian, anda sebenarnya boleh upload suara anda. Okay, di sini create new voice. Okay, kita upload the file. Dan anda boleh upload lah audio anda yang terbaru kalau kata tidak sesuai dengan suara anda. Ataupun anda dah upload beberapa suara anda boleh tukar sahaja di sini dan anda boleh tengok lah. Dia akan tukar suara anda mengikut apa yang anda nak. Okay, dekat sini juga ada captions yang mana anda boleh terus guna. Tak payah nak pergi dekat CapCut apa semua kan. Jadinya boleh terus explore dekat sini. Kalau kata anda tekan ini, dia terus keluar ikut apa yang anda nak. So, last sekali adalah tekan generate. Okay, letakkan nama dulu. Contoh kita letak nama ni test test video. Test. FPS tolong naikkan ke 30 supaya anda dapat kualiti yang paling baik. Okay, kemudian kita tekan submit. Sekali lagi kita akan dapat hasilnya selepas dia generate. So anda boleh tengok kat sini kita adalah juga masa menunggu. Barulah kita dapat video yang kita nak. Alright, so kita boleh tengok video kita yang dah kita cipta tadi. Tengok sikit output dia macam mana. Hai, nama saya Amres. Saya merupakan karakter AI yang dicipta menggunakan Heijen. Selamat berkenalan dari pantai Desaru Johor. Okay, sekali lagi kita play, tengok. Hai, nama saya Amres. Saya merupakan karakter AI yang dicipta menggunakan Heijen. Selamat berkenalan dari pantai Desaru Johor. Okay, so maksudnya sekarang ni anda dah ada satu karakter yang anda boleh guna pakai sampai bila-bila. Dan boleh tekan download lah. Nanti kan anda boleh terus gunakan video ini di TikTok. Right, so dekat sini apa yang anda boleh buat lagi adalah selepas ini kalau kata anda nak guna lagi avatar yang dah ada ataupun klon yang dah ada, tekan saja di avatar dan kemudian guna sahaja karakter yang kita dah adakan tadi. Contoh seperti ini. Tekan Create with AI Studio dan ulang step yang sama. Okay, so saya harap anda dapat sedikit sebanyak macam mana nak create clone AI anda menggunakan Heijen. Kita akan jumpa lagi di video seterusnya untuk tutorial akan datang. Terima kasih. Bye-bye.